Saya bukan nak puji BYD kan, tapi memang betul. Untuk bateri BYD ni, kalau korang nak cari bentuk EV yang jimat, ini dia BYD. BYD ni kita boleh kata dia macam Toyota. Dia kalau macam Toyota untuk versi ICE, untuk EV adalah BYD. Assalamualaikum gang, salam sejahtera. Selamat kembali. Dalam video kali ni, ni apa dia? BYD Atto 2. Ini adalah colour baru daripada BYD. Nampak cantik kan? Saya suka BYD Atto 2 ni. Ini adalah kereta saya pinjam daripada BYD. Saya rasa saya dah 3 kali pinjam kereta BYD Atto 2 ni. Dan saya akan ceritakan dalam video kali ni apakah kelebihan-kelebihan yang ada pada BYD Atto 2. Sebelum kita start, pada yang baru saja terjumpa channel ni, bantu saya dengan tekan butang like dan subscribe, dan follow saya juga di platform media sosial yang lain. Dari segi design BYD Atto 2 ni, kita boleh nampak semua kereta-kereta BYD depan dia panggil apa? Dragon face kan? Dengan lampu LED. Kemudian memang boleh kata BYD ni design dia minimalis minimalis, tapi dia ada ciri-ciri sporty. Daripada bahagian tepi, side profile dia kita boleh nampak kan. Kalau kita tengok, kalau kita perasan dia punya design ni kan, tepi dah macam Mini Cooper Countryman kan. Dia punya bentuk dia. Dan ni saya suka dia punya pattern, dia macam body kit bawah ni, nampak betul-betul sporty walaupun dia punya body language bahagian tepi ni nampak simple, tapi bila dia letak body kit macam ni kan, nampak cantik lah. Dan menggunakan rim 17 inci, saya 17 inci 215 60 17. Dan daripada bahagian belakang kita boleh nampak dia punya lampu dia bersambung, dan siap sekali dengan dia punya diffuser kat bawah ni. Cumanya itulah, design kereta ni walaupun dia sporty kan, minimalis sporty, tapi dia ada ke arah feminine sikit. Sebabnya ialah bentuk macam ni kan. Jadi, kalau nak design sporty tu, dia kena banyak bentuk yang tajam-tajam kan. Bila banyak bulat-bulat ni, memang nampak dia ke arah feminine sikit. Itu pendapat saya lah. Tapi overall, bagi saya untuk design dia okey lah untuk sebuah kereta SUV family yang baru berkahwin kan. Untuk bahagian interior dia, panas lah. Tapi yang bestnya, saya suka BYD Atto 2 ni, dia tak ada sunroof. So kalau dalam dia memang terasa redup lah, lagi-lagi dengan dia punya berwarna hitam ni kan, interior berwarna hitam memang terasa redup. Screen infotainment 13 inci, kemudian dia punya meter cluster 8 inci, dan dia menggunakan dia tak boleh tarik lah, teleskopik. Dan untuk steering dia pun saya suka, dia soft, sebab kereta ni dia lebih ke arah comfort. Interior dalaman ni memang sangat-sangat minimalis. Memang kita boleh nampak trademark BYD lah dekat dalam ni kan. Dia nampak walaupun dia menggunakan trademark Ocean, tapi dia memang sangat minimalis lah. Saya suka design dalaman yang simple macam ni. Paling penting dia punya ruang kat sini luas untuk charge handphone 50 watt. Kemudian okey lah, untuk ruang dia pun saya boleh letak barang banyak kat dalam kereta. Kemudian ada aircon, cuma aircon dia corong dia, vent dia satu je lah. Kemudian ada USB Type-C dengan USB biasa. Okey lah, untuk bahagian belakang dia selesa lah. Bahagian boot space dia nampak kecil sikit, tapi size dia ada ruang kat bawah ni, so boleh dapat hingga ke 400 liter. Dan kalau turunkan seat ni, boleh dapat hingga ke 1300 liter. Bagi saya okey lah. Cumanya untuk kereta ni, dia tak ada frunk dekat bahagian depan. Dekat bahagian depan dia ada kompresor, aircon dan mechanical yang lain lah.
Dan kemudian dia tak ada power boot. Tapi okey lah, kereta ni walaupun dia tak ada power boot, dia tak ada panoramic roof, sunroof, tapi dia dah cukup dah untuk jadi sebuah kereta daily drive. Power output kereta ni 177 horsepower dan 290 Newton meter torque, front wheel drive, tapi handling dia memang saya boleh kata lah, kalau kereta macam kereta ICE tu macam Suzuki Swift Sport, dia punya sedap. Kalau time cornering tu, dia punya body memang ikut lah, dia kurang, body roll memang sangat-sangat kurang kereta ni. Saya boleh kata antara sebuah SUV yang sedap dari segi handling dan cornering dia. Itu sebab saya suka pinjam kereta ni. Dan dengan harga RM100,000 Malaysia, front wheel drive, 177 horsepower, 290 Nm top, 0-100 boleh dapat dalam 8 saat. Bagi saya kereta ni berbaloi untuk sebuah kereta daily. Dan lagi charging dia pun, bateri dengan 51 kW. Bateri dia walaupun kecil tapi boleh jalan hingga ke 430 km. Itu adalah NEDC lah, tapi WLTP dalam 300 lebih lah, dalam 350 ke 360 kalau buat santai. Sebabnya saya dapatkan kereta ni, saya dah hulu ke hilir, dan banyak kali saya jalan jauh. Memang sangat jimat lah bateri BYD ni. Dia dalam banyak-banyak kereta EV saya bawa, saya bukan nak puji BYD kan, tapi memang betul. Untuk bateri BYD ni, kalau korang nak cari dia macam kereta lah, kereta ada kereta jimat minyak kan, macam Prodo lah kereta jimat minyak kan. Tapi kalau untuk EV yang jimat, ini dia BYD. BYD ni kita boleh kata dia macam Toyota. Dia kalau macam Toyota untuk versi ICE, untuk EV adalah BYD. Dia boleh kata jimat dan reliable lah untuk bateri BYD ni. Sampai Tesla pun ambil bateri BYD ni. Okey lah, itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Diharap bermanfaat kepada yang sedang mencari sebuah SUV, kepada suami-suami yang nak cari kereta untuk bini-bini korang, untuk kereta daily drive kan, tak nak bagi dia berjalan jauh kan, kau beli kereta EV. So dia tak boleh jalan jauh, nak charge pun kena check kat rumah. Okey lah, itu saja. Saya Joe Bashir, Info Automotive Malaysia, dan jangan lupa subscribe dan support saya di semua platform media sosial yang lain. Alright, Assalamualaikum. Ciao. Industri Automotif Malaysia, semangat berjuang.